Alhamdulillah, baru lepas isi minyak penuh. RM45 harga subsidi. Sekarang pukul 7.55, 29 Disember. Kita akan Grab auto accept. Kita tengok apa jadi. Masih relevan ke auto accept di zaman turbo. Let's go. Let's go. Lama baru. Kita dapat isi minyak, dapat daripada Bintang Fairland Resident di Terminal 2, Just Grab sampai dekat KLIA pukul 9. Lepas tu kita dapat keluar pukul 11.55, 9, 10, 11 dalam masa 3 jam, hampir 3 jam lah, 2 jam lebih, 3 jam dapat keluar pergi New Central, Just Grab juga. Lepas tu kita sempat balik rumah, solat, lepas tu makan, lepas tu kita keluar balik pukul 2. Kita dapat 2.19 daripada Furuma KLIA 6 seater. Alhamdulillah. Lepas tu yang paling mengejutkan, kita sampai KLIA pukul 3 suku lebih kurang macam tu. So 3 suku kita dapat keluar pukul 5. Oh, ni dia kena cancel. Kita dapat keluar pukul 5.20. So 3.20, 4.20, 5.20 dalam masa 2 jam sahaja dapat keluar 6 seater secara semula jadi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah jisarul dengan semua makhluk dalam kuliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Paman Aceh di channel Nasi Droidbox. Semalam kita jalan 278.3 km. Pendapatan kita 274.16 sen. 278.3 km. Boleh lah. Tak dapat juga Swiss Garden. Ha, 11 pagi tu cantik. Dah hilang dah. 7.48 dapat Just Grab saja daripada Best of Restaurant. Ini dekat. Anda sudah masuk barisan pemandu 8.39. Sampai line side. Dia belakang Times Square 1575. Kilometer 64.4 km, 20.3 km per liter tu, 57 minit. Wow. Wah, 12.10 pergi masuk KL balik Cosmo Hotel, Just Grab saja. A few moments later. Kedua, alhamdulillah dapat 6 seater daripada Hyatt Centric.
Alhamdulillah, baru lepas drop off daripada KL pergi KLIA 6 seater RM84. Sekarang pukul 4. Kita tengok nombor. Anda sudah masuk 1,500, 1,600, 1,576, 1,600. 6 seater 601, 625 plus 851, 875. Alhamdulillah, kita punya earning 193.96 sen. 3 booking. Empat 10 30 Disember, kita sampai dekat landside. Mari kita lihat prestasi kita daripada Kuala Lumpur tadi. Lama sikit lah nak pergi ambil, jalan jam 15 minit nak pergi ambil. 69.1 km, 1 jam setengah, 16 km per liter. Wow, Alhamdulillah. Nombor 6 seater 318 dah masuk. Alhamdulillah. Tapi tadi 2 dah lepas, satu pergi PD, satu pergi Sungai Buloh. Tunggu lagi 2 ni. Masuk KL, masuk KL. Tadi masuk pukul 4. 320, 301, nombor dah panggil. Open 6 seater je. Dah jam dah. Where are you from, sir? Nani? Hey, you used to be Malaysian? Now you? Migrated to Australia. Alhamdulillah, drop off 6 seater dekat Mid Valley. Kita sampai rumah pukul 7.46. Kita jalan 557.0 km. Minyak ada lagi 2 bar. Daripada KLIA 70.7 km, 2 jam 8 minit, 15.3 km per liter. 87 skor. Wow. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haula wala quwwata illa billahil azim. Online. Hari Isnin kita isi minyak penuh. Dan kita dah jalan sebanyak 557.2 km. So ada range lagi 60 km. Kita isi minyak. Kita punya minyak tinggal 2 bar. Kita tengok berapa minyak yang kita guna untuk dalam masa 2 hari. Minyak tinggal 1 bar. Range dia 59 km. Saya rasa 1 bar tu boleh pergi 60 km. 559.2 km kita isi minyak. Tak nampak lah. 79.22. Dia dah tendang 30.9
947 kita isi minyak kasi penuh. 2.814 liter. Minyak penuh 559.20. Kita kosongkan trip A. Alright, let's go. Kereta Alza baru dengan 15.4 km per liter average. Kita isi minyak penuh sampai tadi tinggal 1 bar isi minyak balik. Kita isi minyak sebanyak RM65. Kita isi minyak sebanyak RM65.30. 32 liter. Dekat dalam ada lagi 1 bar. Kita boleh jalan sebanyak 559 km. In 100 meters, turn left, then turn right. It will take us about 45 minutes, huh? Yeah. This is the job pertama 6-seater KLIA. Alhamdulillah. Kita jalan 59.7 km, 59.8 km, 59.6 km tadi sampai KLIA. Nombor dah masuk. Mari kita lihat nombor. Anda sudah masuk ke barisan pemandu nombor 1375. Wah, ramai orang tidur hari. Masuk pukul 8.57 pagi. Kita punya nombor 1375. Just Grab plus 775. 6-seater 575. Hari ini tak ramai orang naik KLIA sebab malam nanti diorang nak all out malam tahun baru. Harga fare gila-gila kau-kau punya. Tapi saya tidaklah. Saya malam tahun baru tidak sanggup, tidak cukup kental untuk bawa Grab. So kita tengok berapa jam pula kali ni. 2 hari berturut-turut keluar pukul 12 tengah hari macam dulu-dulu lagi. Nombor dalam 1600 macam tu. Hari ni 1300. Kita tengok pukul berapa kita keluar. Kita masuk pukul 9. Lebih kurang lah 9. Alright. Alhamdulillah. Baru sampai KLIA Landside pukul 9.03 minit. 65.6 km daripada KL pergi Furuma, daripada Furuma Hotel pergi KLIA 2 pergi Landside 65.6 km. Kita tengok berapakah prestasi pembawaan kita. 64.5 km 1 jam tepat. 19 km per liter. Wow, Alhamdulillah. Mantap. Landside lengang bib. Disember pagi pukul 9.30. Landside lengang.
northwest on Jalan CTA 1 to Alhamdulillah, baru lepas drop off daripada Ramadan pergi KLIA 1, RM52, 60 km. Sekarang kita RM188 km, RM188, RM188, 195.3 km. Hari ni kilometer lebih sikit. So kita tunggu nombor masuk. Nombor dah masuk 337. Nombor 1275. Wow. 6 seater 525 plus 725. Alright. Separuh masa kedua. ...72.6 km, 1 jam 49 minit, 15.4 km per liter. 6 seater keluar betul awal hari ni. 6 seater saja. Nombor 280261 dah panggil. Ini pukul 4.55. Tadi pukul 5.07 minit dah masuk 2 dah. Tapi masuk tengah KL, jalan jam. NANI?!
Alhamdulillah 274 16 Sin. Sekarang pukul 6.58. Kita dekat PJ SS2. 828.44 Sin 3 hari. Alhamdulillah. KL KLI KLI KL. Alhamdulillah 7.37 sampai rumah. 281.2 km, 15.6 km per liter. Minyak kurang 2 bar. Alhamdulillah. Pendapatan kita semalam 274.16 Sin. Lebih sikit lah sebab trip yang terakhir mengelakkan daripada masuk KL jalan jam teruk. Kita pergi PJ SS2. So hari ni kita start lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Continue for 300 meters, then make a slight left. Alhamdulillah. Betul. RM7. Confirm. Alhamdulillah first trip 2026 KLIA. Selamat. Just grab je tapi high fare. So RM60 bersih dapat kita. Harap kita tunggu nombor masuk. Lepas tu kan kita tengok berapa nombor kita. Nombor dah masuk. Nombor dah masuk. 2026 Januari 1. Berapa nombor kita? $1,350 just grab plus 775 6 seater 575. Kita tengok untuk Januari 1 ni berapa jam untuk dapat keluar daripada KLIA. 1 hari bulan 8.36 kita sampai landside. Kita tengok prestasi kita start daripada pick up Lucintia sampai KLIA 1. First trip KLIA 2026 1 Januari. ...65.6 km 1 jam tepat, 18.3 km per liter.
Dorset mungkin jalan tutup ni kan kita kena tengok dulu macam mana ya. Sebab ada function dekat KL untuk Alhamdulillah, baru lepas drop off 6 seater RM84 pergi Dorset 144. Kita cari lagi 2.45. Kita daripada KLIA Landside bagi take pick up dekat KLIA 1, hantar kat Dorset 408.3 km, minyak dengan separuh, 15.7 km per liter. Sekarang kita tengok prestasi kita macam mana. 61.5 km, 1 jam 3 minit, 18.3 km per liter. Alhamdulillah, pukul 3.52 kita baru drop off tadi dekat KLIA Terminal 2 daripada TRX. Kita punya pendapatan 196, 3 booking. Alhamdulillah dapat juga memenuhkan kuota 2 set KLIA. Alhamdulillah. Sekarang kita tunggu nombor masuk. Nombor dah masuk belum? Nombor macam dah masuk je. Nombor dah masuk 1375 just grab plus 800 6 seater 600. Kita tengok macam manakah strategi kita pada akan datang. Nak tunggu 6 seater ke nak keluar just grab je? Sekarang masuk dekat pukul 3.53. Alhamdulillah sampai dekat Landside pukul 4. Kita tengok daripada Jalan Imbi TRX pergi KLIA 1 pergi Landside. Berapakah prestasi kita? 63.4 km, 1 jam 2 minit, 18.6 km per liter. Average 61 km per liter. 61 km per hour. Wah, sangat berhemah memandu. Pemanduan yang berhemah. Terbaik, alhamdulillah. Kita makan dulu. Alhamdulillah. Hari ni hari Khamis. Sekarang dekat pukul 7. Saya dalam set kedua. Nak tunggu keluar untuk 6 seater. Mungkin lepas maghrib nanti akan keluar 6 seater. Tadi masuk sini tadi dalam pukul 4, 5, 6, 7. Lepas maghrib nanti kan 7.30. Lebih kurang dalam pukul 8 nanti akan keluar. So 4 jam 4 jam tunggu untuk 6 seater keluar. Kalau ikutkan sebenarnya 3 jam tadi dah boleh keluar dah ni. Tapi sebab saya buat avoid location KLIA, sebab saya nak lepaskan maghrib dulu. Sebab nanti kan kalau keluar pukul 4, 5, 6, 6.30, nanti kan maghrib kat tengah jalan. So lepaskan maghrib dulu, lepas ni kan baru kita keluar 6 seater terus. Alhamdulillah untuk minggu ini bermula daripada hari Senin 29, 30, 31, saya dapat buat job KLIA 2 set 1 hari. Dan dalam setiap set ada 2 6 seater dan 2 just grab. Untuk keluar 6 seater yang selalu saya buat kajian secara semula jadi, biasanya memang mengambil masa dalam 5 jam 6 jam secara semula jadi, tanpa untuk guna short trip. Ataupun kadang-kadang cara kita buat,
kita bagi nombor just grab lantai dalam 200, bawah 300 ataupun bawah 250, kita selak untuk kita dapatkan job short trip. Tapi untuk minggu ini kita boleh keluar 6 seater dalam masa 2 jam saja. Dan berlaku sejak hari Isnin, Selasa, Rabu. Hari ni sebab saya tukar strategi, saya masuk awal. Hari ni dapat keluar just grab dalam masa 1 jam setengah saja. Sebab saya masuk pukul 9 tadi, 1 jam 45 minit lah. 1 jam 45 minit. Saya masuk pukul 9, pukul 10.45 nombor dah panggil. Job dah masuk. Tapi 2 job saya selak, tapi saya fikir masih awal lagi. Jadi saya rasa macam nombor ni saya boleh tunggu untuk 6 seater. Cuma agak keras juga lah kalau tunggu tengah hari. Saya terpaksa keluar lepas Zohor. Jadi pukul 9, 10, 11, 12, 1.30 saya keluar. 1.38 tadi. So dalam masa 4 jam setengah lah keluar 6 seater. Tapi Alhamdulillah lah, lepas keluar sampai KL hantar, saya on semula dapat dekat TRX untuk masuk ke KLIA. Alhamdulillah rezeki. Untuk just grab je lah, tapi just grab je, tak dapat 6 seater. Tak cukup kental untuk tunggu 6 seater. Lepas tu sekarang ni kita masuk tadi pukul 4. Sekarang kita tunggu 6 seater lah keluar. Kalau nak keluar just grab tadi, daripada tadi dah boleh keluar dah. Tapi sebab saya nak lepaskan maghrib dulu, lepas tu kan baru kita keluar, alang-alang kita keluar 6 seater terus lah. Jadi 4 hari berturut-turut kita dapat buat 1 hari 2 set. Dan sama juga kita penggunaan minyak kita lebih kurang dalam 1 tank penuh untuk kegunaan 2 hari. Alhamdulillah lah. So yang itu hari punya isi minyak RM65. Yang hari ni punya tunggu besok kalau kita tengok balik kita isi berapa. Tapi saya rasa saya akan wrap video dekat sini. Sempena penutup tahun 2025 dan pembuka 2026. Untuk pengetahuan, saya masih lagi auto accept. Hari tu masa saya buat turbo tu, sebab dalam masa 2 minggu trial tu semua orang pun boleh guna, semua orang pun boleh opt in. Jadi saya dah cuba dah turbo dan saya dah bagi pendapat saya. Saya masih belum buat keputusan lagi. Saya nak teruskan dengan auto accept ataupun saya akan opt in juga pada satu hari nanti. Sebab kalau ikut adakah masih relevan untuk kita menggunakan auto accept ketika zaman turbo ni. Zaman turbo. Sebab zaman turbo dah ada, dan kalau kita tak nak masuk turbo, kita boleh manual accept. Manual accept yang memang telah lama kita inginkan. Cuma lagi manual accept itu, adakah harga yang lebih rendah daripada turbo ataupun sama? Sebab ketika pelanggan membuat tempahan itu akan pergi ke mana? Sebab kalau nak gunakan teori, akan pergi kepada mana-mana pemandu yang dekat. Tapi saya dengar banyak rintihan keluhan orang-orang yang main turbo dapat pick up jauh. Dan ada juga di kalangan mereka kata job turbo ini job buang. Tapi betul ke job buang? Sebab priority dia mungkin akan pergi kepada yang biasa kita dengar, akan pergi kepada ultimate, kepada platinum driver-driver ni. Dan yang member dengan gold ni semua akan dapat selepas itu. Adakah teori itu betul? Yang tahu je tahu. Dan kemudian kalau untuk manual accept pula, manual accept kalau dulu dia opportunity alert kan,
Jadi operating alert ni adakah tempahan yang telah dibuang oleh kawan-kawan yang main turbo? Jadi kat situ saya pening. Jadi auto accept ni dapat job mana? Adakah auto accept ni dapat job yang turbo buang ataupun manual accept buang, dapat pergi kat auto accept, nak tak nak kau terimalah. Jadi dia jadi macam tu. Saya pun masih belum lagi membuat kerja untuk auto accept ni secara apa yang orang cakap, secara serius. Sebab biasanya kalau saya kutip kat bawah, time high fare je. Jadi mungkin video akan datang saya akan cuba buat sebelum saya bertukar kepada opt-in. Saya akan cuba buat untuk auto accept dan beberapa hari punya video untuk tengok macam manakah cerita dia, macam manakah perjalanan dia. Dan debaran tengok auto accept tu, kita tak tahulah ke mana kita campak, kena campak, dan kita kena pandailah main untuk cancellation tu. Jadi masih menggunakan skill yang lama. Kalau untuk auto accept, cuma job yang kita dapat tu nanti kan job yang manis-manis ke ataupun job yang kena buat. Itu yang kita tak tahu lagi tu. Sekarang ni pukul 7.04. Maghrib kita pukul berapa maghrib? Maghrib lagi 12 minit. Kalau saya lambat nanti kan kita punya surau akan penuh. So terima kasih kerana menonton. Semoga tahun baru ini akan memberikan semangat yang lebih kental kepada semua pemandu-pemandu. Yang mana layan turbo, yang mana nak layan manual accept, layan manual accept. Yang mana masih lagi auto accept macam saya, rasanya tak lama dah ni. Akan perlu bertukar juga kepada opt-in sebab ada manual accept tu. Sebab kalau nak layan auto accept dengan job-job yang dia buang, masak kita nanti kan auto accept ni. Jadi InsyaAllah saya akan cuba buat video untuk auto accept kali terakhir sebelum saya opt-in. Alright, selamat tahun baru 2026. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik, berbahagia bersama keluarga yang sihat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan sama-sama kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan insyaallah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 9.49 sampai rumah. Kita 542.6 km. Minyak tinggal 2 bar. Kita tengok daripada KLIA pergi Times Square. 1 jam 40 minit. 70.8 km, 16.8 km per liter. Alhamdulillah, terbaik. Dapat 3 tiang.